Dengan sebab rasa takut dalam hati, lalu itulah saya jangan rugi masa untuk mari tukar airbag kereta ataupun tungglom ni lepas saya. Jadi benda ni penting sangat saya dekat dengan kita. Kita nak ayat lagu ni kepada saya. Sebelum tu saya mana tak ada tiktam Chong Mr. Kim lagi, kita minta lah satu tiktam ataupun satu follower. Kerana itu adalah semangat bagi kami saya. Terima kasih kepada saya semua. Jadi sebenarnya saya nak ayat dulu kata gitu tukar airbag kereta ataupun tungglom ni lepas ni free sana. Kalau lah barisak rebut kata pihak kita pergi hubung asal tu, kita kena ukar airbag kereta. Ataupun satu lagi kita boleh cek dalam website www.airbag.com sana. You gibuh injin melik injin kereta kita tu, you akan nak kata kereta kita tu kena ukar ataupun tidak sana. Jadi dengan sebab kita ukar sana, dengan sebab kita mari tukar ni, kita tengok banyak lah berita berkenaan dengan airbag kereta netuk buat apa ni macam setengah peluru mari puk mati, kebanyakan mati sana. Tak mati pun sakit teruk sana. Dua tu mati dengan apa ni sakit teruk sana. Jadi dengan sebab tukar tu ya belum pada ning, belum tak ingat atau barisak nama kita tak ingat sana. Satu barisak tu ya buat airbag kereta ataupun tungglom ni lepas tu jadi ada masalah. Lalu itulah dia panggil semua hak dia buat tu pada masa tu sesereh. Dan dalam negara kita ada semua 500,000 buah kereta asal. Lepas tu negeri luar pun ada juga asal. Bukan sekadar kata negara Sia kita saja asal. Lalu itulah asal bila kita tengok dalam goto tu, kita mari tukar dah sayang sebab tu takut. Takut sebab tu berita hak mati ni, tubik macam super peluru tu bukan sekadar negara Sia kita saja dak. Negara lain pun, negara luar pun ada juga berita macam ni asal. Nak ayat kita takut-takut asal hingga kata hak orang tua kita. Belum pada ni kita biasa buat video dah 2-3 klip lah kita dah buat asal. Ayat tu kita main tukar hak orang tua kita. Sebab atas hak orang tua kita pun kita cek lah rebut dia, kena tukar juga. Lepas tu hak kakak ipar kita. Mari tukar kali dengan orang tua kita kata ni. Kita mari tukar di barisak tretan sana. Tu mari tukar di jalan ni. Lepas tu kita beli kereta Honda pula sana. Kereta Honda kita hak kita ni bila kita pergi hubung asal tu, dia tulis macam ni. Kalau ada telip pergi, kita nak tapak sini sana. Nah, ayat tu bila kita pergi hubung asal tu sana, dia akan naik macam ni. Naik kata kita tu kena tukar tungglom ni lepas ataupun airbag kereta asal. Lalu itulah kita cepat-cepat hubungi dengan barisak dia untuk nak saling gak asal. Cara hubungi macam mana? Kita apa ni misalnya contoh kata saya tu Honda. Saya pergi cari ala apa ni website sana. Pergi cari ala apa ni dalam Google saya kata barisak Honda. Yalah kalau jalan. Kalau lah Naro barisak Honda. Naratiwat asal Naro. Tu jadi ikut kata. Kalau barisak lain pun barisak Mitsubishi, barisak macam-macam tu, hak lain lagi saya boleh cari ala Google. Lepas tu saya hubungi dengan apa ni barisak hayo. Ikutlah melalui nak togi pun boleh. Bila kita togi tu, ya ada yang website. Lepas tu kita kena royak melik goto kita. Kalau lah kita tak tahu kata kereta kita ni tak ada cerak atau kereta kita kena ukar dak. Kita kena royak melik apa ni lek kereng kereta kita tu lah sana. Tu. Jadi lepas pada kita goyak melik kereng kita siap apa, dia akan nak janji kita kata kita tu nak pergi bila. Yawi kita pilih kata kita nak pergi bila, kita seduk bila sana. Lepas tu bila kita janji sudah, kita mari tukar di kereta apa ni di barisak ya. Kita mari tok kereta gini. Kita ni Honda, kita apa ni jalan kat ngas Lotah sana. Dekat Lotah kita kereta di Lotah tu, kita pergi dekat dalam Lotah. Kata kita mari tu masa tu lebih kurang pukul 1.30. Tetap kereta situ kita pergi jalan Lotah. Sudahnya ada masa pukul 3. Banyak juga sebab tak queue panjang sana. Lepas dari buat tu sudah sana. Ayat tu sudah. Alhamdulillah lah tu habis hak global dalam hati. Tu nak ayat kepada saya. Kalau saya tak ada tukar lagi airbag kereta ataupun tungglom ni lepas lah, kita naik 6. Kita bagi kita lah kita ayat pergi tukar lah sebab kata apa ni bila berlaku kok ni tu barisak dia tak ada jamin ni dah. Sebab kata dia sudah panggil dah semua kereta hak duk jadi masalah berkenaan dengan airbag kereta ni, dia sudah panggil berlaku dah. Sudah hantar surat pergi berlaku dah sao. Jadi bila kita berlaku tu jadi masalah berkenaan dengan airbag dengan tungglom ni lepas ni, sana dia tak ada jamin, dia tak ada lap picok lah kita sebab kata apa ni dia hantar surat berlaku dah. Dia suruh tukar. Kita buat main-main sana. Nak ayat tu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.